Mana kita nak design packaging produk kita? Okay, simple. When kita nak cakap tentang design, design tu equal to trust untuk nak mudah convert sale. Penting tak? Sangat penting. So, kita kena faham. Trust adalah untuk menyebabkan orang beli. Lebih tinggi trust, lebih tinggilah orang beli. So, kita kena faham untuk dapatkan kepercayaan, dia ada strategi brand. So, brand you kena faham ada 3 jenis. Yang pertama, business brand. Contoh, Dior contoh. Business brand itu adalah nama syarikat brand kita. Produk brand adalah bermaksud nama produk tersebut. Contoh, ni anak murid saya. Brand dia Tugo. Nama produk brand dia Magis Membaca. So, ni produk brand yang kedua. Personal brand adalah orang yang punya nama. Contoh Andika Putra, contohnya Dato' Ali Shukri, contohnya Khairul Amin, contohnya orang-orang yang sentiasa keluarkan dia punya personal brand dia. Yang famous, yang ada authority, yang orang percaya. So, macam mana kita nak design? So, kita kena faham, ramai orang tersilap. Contoh-contoh orang yang baru nak start business. Yang business brand dia tak ada lagi kepercayaan, yang baru start. Sebab you kena faham, untuk business brand nak naik ni, dia ada pelbagai strategi. Iaitu adalah dengan cara untuk meningkatkan business brand. Nak tak nak, mesti paid marketing. Macam mana you nak labu kos marketing yang tinggi untuk nak hebatkan business brand you? Yang ni kalau saya cerita panjang. So, kat sinilah paid marketing yang kedua adalah masa. Lebih lama brand kita, lebih lamalah business brand kita akan lebih dipercayai. Dekat sini juga adalah apa dia? Ketiga adalah feedback ataupun saya namakan dia adalah klien ataupun testimoni. Lebih banyak testimoni business brand kita disebabkan masa, dekat situ business brand kita akan lebih hebat. So, you kena faham, 3 benda ni memerlukan kos dan masa. Kalaulah brand kita ni dah banyak paid marketing, billboard, radio, ambassador, segala mak nenek, Twitter Ads Manager, Google, semua platform kita dah leverage, kat situlah barulah kita boleh design, contoh design logo kita, AP sebagai contoh. Dia punya bangga dia tu, dia buatkan dia punya produk dia ni AP. Tapi produk brand dia, contoh nama dia skincare, kat sini nama dia cream, whitening cream, cream putih, contoh. Apa maksud dia kat sini? Dia designkan business brand dia yang dia nak fokuskan. So, dia bangga dengan logo brand dia. Orang percaya dengan logo brand dia. Orang tengok, orang nak beli. Tapi masalahnya, orang yang baru start buat business brand pun tak ada lagi. Kenapa design produk, business logo tu besar sangat? Orang tak kenal kan? So, kita kena faham, kalau business brand aku tak cukup kuat, kecil dah cukup je. Tak payah nak besar-besar sangat. Janganlah acah-acah sangat yang kita punya business brand dah kuat. Ikut kekuatan kita. So, AP tak kecil sini. Contoh. Yang kedua adalah, kalau business brand tak kuat, macam mana aku nak guna ni strategi? So, yang guna strategi yang kedua iaitu adalah produk brand. Apa maksud produk brand? Produk brand adalah apa USP produk yang kita yang tengah nak buat tu. Ataupun produk segmen kita tu. Dekat sini adalah equal to nama produk dan tagline produk. Contohnya, contoh. Buku kita ni, kita nak highlightkan promote contoh. Magis Membaca.